Okey, dengar siapa yang urut, sakit balik. Urut, sakit balik. Yang pertama, anda urut tak habis. Contoh, bila anda urut-urut, lega lah. Betul lega. Tapi bila tekan, selagi masih sakit, bermaksud sakit masih ada. Cuma dia dah kurang. Okey, jadi apa dah kena buat? Kena ulang-ulang urut lah. Ulang-ulang sampai tak sakit dah. Yang kedua, kena bagi pemakanan. Selagi mana pemakanan tu tak bagus, sakit tu pun akan mudah datang, susah nak hilang. Yang ketiga, tengoklah rutin juga. Apa rutin harian anda? Contoh, ada orang dia tukang masak. Dia berdiri tu memang lama sangat. Berdiri tu terlalu lama. Apa jadi? Sakit tumit, tegang betis, betul tak? Sakit pelipat lutut, berdiri terlalu lama. Jadi bila terlalu lama dia akan sakit, bila buat senaman, urut sikit, hilanglah sakit. Tapi esok dia sambung kerja balik. Dia ulang pada rutin yang sama, hari-hari buat benda yang sama, dia akan sakit balik. Faham tak? Sakit ni boleh datang banyak sebab. Salah satunya rutin harian kita. Contoh, kalau dah kerja anda menjahit, duduk, jahit, apa jadi tengkuk kurang bergerak kan? Tengkuk kurang bergerak, tunduk terlalu lama, bahu tak bergerak, dia jadi keras lah. Nanti kebas tangan apa semua. Lepas tu urut-urut hilang. Lepas tu sakit balik. Lepas tu urut ni tak bagus lah. Bukan urut tak bagus. Anda punya rutin tu tak repair. Nak repair macam mana? Saya setiap hari kena jahit. Tak jahit, siapa nak jahit? Betul. Anda jahit macam biasa. Setiap malam sebelum urut, repair lah sikit badan tu. Itu nama dia maintenance. Macam kereta. Naik kereta, adakah naik kereta naik sampai dia rosak? Tak. Bila dah ada tanda-tanda dia rosak, macam dah bunyi-bunyi sikit, tayar tu dah start botak, maintenance, pergi bengkel, tukar apa yang patut supaya kereta tu boleh terus berjalan. Faham tak? Jadi apa yang anda buat hari ni, saya ajar ni, inilah teknik untuk rawat badan tu. Bila badan tu dah baik, janganlah biar dia terus. Nanti dia akan rosak balik. Sebab kita pakai setiap hari, kita tak maintain makanan, tak jaga. Kurang, peluh pun tak keluar. So, bila tak baik, bukannya salah urut. Bukannya urut tu tak bagus. Anda yang tak baiki lifestyle hidup tu. Pemakanan macam mana? Peluh keluar tak setiap hari? Aktif tak badan tu? Bila sakit, maintenance tak? Itu je. Kadang orang dia tak faham. Dia ingatkan, bila urut, sakit balik, urut tu tak bagus. Tapi dia tak fikir diri dia. Diri dia yang buat apa benda, dia tak tengok.